Hi guys, as you all know, sekarang ni musim hujan. So, kami nak share cara selamat untuk korang reda banjir bagi pemandu di Malaysia. Tips pertama, jangan reda air banjir kalau paras air tu dah melebihi separuh tayar korang. Sebab kalau dah melebihi separuh tayar, dia kemungkinan akan masuk dalam enjin. So, bila dah masuk dalam enjin, kereta akan matilah. Tapi kecuali depan korang ada macam lori besar ke, sebab lori tu akan ke tepi ke air-air, so follow-lah rapat. Tapi jangan rapat sangat. Tips kedua, kekalkan minyak, jangan lepas. Kalau korang terpaksa juga nak redah banjir, korang just keep it around 2000 RPM. RPM ni dia kiraan pusingan enjin per minit lah. Saya baru tahu pun sebab saya google tadi. So pendek kata, jangan lepas minyak, maintain je sampai korang sampai kat kawasan yang dah tak ada banjir. Okay? Tips ketiga, jangan tekan brake dan jangan tiba-tiba tukar gear lebih tinggi. Sebab kalau korang buat benda tu, air akan masuk dalam exhaust dan terus ke enjin. Dan kalau dah sampai ke enjin tu, habislah. Nak repair tu, lagilah mahal. So, better jangan. Tips keempat, bila parking, naikkan kereta hidung korang macam ni. Sebab kalau sempat, angglekan hidung kereta korang macam ni sebab at least tak adalah enjin tenggelam dulu. Kalau exhaust masuk air pun, masih boleh diselamatkan. Tips yang terakhir iaitu yang kelima, cabut terminal bateri. Kalau korang memang dah tak boleh nak pergi mana, kereta memang dekat situ je, korang cabut je salah satu terminal bateri ni. Tak nak cabut lah. Cabut kan? Kita guna kereta cameraman. Okey, ini sebenarnya untuk elakkan ECU dan litar elektrik rosak. Lepas tu, serahkan pada mekanik bila air dah surut. Itu je. So, itu sahaja tips dari kami untuk bantu korang yang terpaksa redah jalan banjir. Stay safe tak korang? More bijak tips coming soon.